Teruk lah dia. Alamak, Ipin accident lah. Kalau laju tadi teruk ni. Nah, tisu ni, tisu. Pakai tisu. Sekejap aku ambil antiseptik. Morning guys, sekarang pukul 9.40. Lambat aku keluar, lambat start hari ni. Sekarang ni aku dekat depan Black Dragon Pool. Dalam ni ada museum yang semalam petang aku pergi tu. So pagi ni mendung guys, tadi dah renyai-renyai. Aku nak teruskan, nak start jalan, nak menuju hari ni. Kita punya target, next target ialah Tiger Leaping Gorge. Sebab Tiger Leaping Gorge ni kita akan lalu untuk kita menuju ke Shangri-La. Tapi hari ni aku rasa aku tak boleh sampai Tiger Leaping Gorge sebab jauh juga. Jadi aku akan tidur, stay in between, dekat tengah-tengah, and maybe dalam 2 hari kita akan sampai Tiger Leaping Gorge. Sejuk pagi ni, aku rasa lebih kurang 10 Celsius ataupun 9 Celsius. Orang dah mula ramai masuk dekat Black Dragon ni. Tapi dekat sini sepatutnya nampak view Yulong Mountain, tapi pagi ni kabus tak nampak, so tak ada rezeki. Cuma first day hari tu je aku dah nampak view tu. Lepas tu semalam, hari ni tak nampak. Ok, jom aku nak pergi sarapan. Dah alang-alang lambat ni, biar lambat terus. Aku nak pergi sarapan dulu. Ok, see you sepanjang perjalanan hari ni. Hari ni dah hari ke berapa aku lupa dah. Aku kaya dah berapa hari. Tapi semalam kita rest lah one day dekat Lijiang ni. Aku sampai kemarin hari Selasa. Semalam hari Rabu, one full day kita rest. Dan hari ni kita akan teruskan perjalanan. Yeah. Jom kita pergi sarapan dulu. Lapar guys, lapar. Nah, ni kedai yang first day tu hari kita pergi. So walaupun banyak kat sini, aku ada noodle soup je, macam mi tarik tu, untuk sarapan. Ada sup ni sedap sikit. Okay, beef noodle. Alright. Lapar guys sebenarnya. Hari ni kita akan climbing. Kita akan flat, climbing sikit, dan climbing, dan kita akan downhill. Aku rasa kita jalan hari ni dalam 40 ke 50 km macam biasa. Dan kita akan, aku harap kita boleh camping kat tepi sungai hari ni. Kita punya breakfast. Oh, beef noodle. Sesek. Banyak ni tu. Oh, dikenyang sampai petang. Okey. Lepas ni kita nak attack. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang betul-betul corporate business ni. Nombor 9. Mana orang group. Oh, sedap guys. Ni dia banyak gila. Ini yang so far beef noodle yang paling sedap pernah makan. Ya. Aku suka yang kita makan ni lah, kat kuning. Ya, kat kuning tu aku suka. Aku suka ni dia tebal-tebal.
Kat Koming tu mini halus sikit kan. Tak. Kat, lepas ni kita boleh jalan. Okay, dah makan. Jom, let's go. Kenyang gila guys. Banyak gila mi dia. Lambat kita jalan. So, pelan-pelan. Mendung lagi. Renyai-renyai lagi. Angin sejuk. Sejuk, aku tutup muka pakai buff terus. Okay, jom. Kau tak ada apa-apa? Ada. Pakai apa? Sejuk lah. Tengok je. Tutup telinga. Sejuk guys. Perut kenyang pula tu. Hari ni macam tak banyak lagi kenderaan. So kita terus. Lepas ni belok kanan. Kaki aku rasa sengal-sengal sebab sejuk sangat. So kita akan tinggalkan bandar Lijiang. Dia ada shopping mall. Sejuk lah. Okay guys, aku tak cerita dekat dalam video ni. Sebenarnya 2 hari lepas aku beli drone dekat sini. Aku beli drone baru Flip. So lepas ni video-video aku akan ada drone shot. Alhamdulillah. Sebab kita orang, aku tak berhati masa hari yang aku nak sampai dekat sini. Yang lalu kat bukit-bukit tu kan view cantik kan. Aku rasa tak berhati lah tak ada drone kali ni. So actually Ipan ada drone dekat rumah, tapi charger drone dia hilang, jadi tak bawa. Aku pula dulu ada drone aku terhempas. So terhempas dekat Kuantan. And sekarang aku tak ada drone. And bila sampai kat sini aku cakap Pin, kita beli lah. So 2 hari lepas aku cari kedai DJI, jumpalah. So aku ada drone kat depan aku ni. Ada satu kotak lagi isi dia drone. Itulah cerita dia. So aku tak sabar nak fly drone untuk korang tengok video yang lawa-lawa dekat sepanjang perjalanan ni. Tapi asal jalan ni ada. Kau jangan ikut jalan yang tu dah. Tantang masuk highway. Kau ikut cycling road tak? Aku dah tukar cycling tadi. Sekejap map apa? Buat semula. Aku punya ni cycling lah. Kita dah start climbing. Ini jalan lain daripada yang hari tu. Sekejap ni lah. Tapi nanti kita akan bertemu balik jalan yang hari tu. Jalan ni macam jalan shortcut. Lalu kebun orang. Tapi banyaknya kereta semua lalu sini. Buat sini. Ada dalam map. Pen. Happy. Sejuk guys. Kat atas ni jalan untuk kereta. Tapi kat bawah ni ada jalan basikal. Dan jalan ni dia ada macam semputnya. Dia ada macam apa nak panggil dia tak nak bagi kita terlalu susah untuk naik bukit ni. Dia buat pusing-pusing. Nanti kita tengok. Wah, ini dia Lijiang Town. Dari jauh nampak dataran Lijiang. Hari ni kita santai-santai saja. Agak jauh sangat kita camping tempat kopi tu lah Ben. Nanti ni dia belanja sikit sebab dia tak nak bagi kita naik bukit ikut jalan kereta. Dia belanja untuk pembasikal. Lalu apa nak panggil lah. Nampak Ipin dekat atas tu. Dia nampak jalan ni dia buat belok-belok supaya kita tak terlalu steep mendaki. Lijiang Greenway nama dia. Wah, bagus lah benda ni. Memang brilliant lah idea dia. Tak nak bagi kita susah kan. Berat ya basikal. Memang betul-betul cycling friendly lah. Memang best lah dia siap buat benda ni. Kalau tak kita struggle loh naik atas bukit. Nampak lori tu turun. Kita kena naik. Dia tak ada banyak bangunan tinggi-tinggi Lijiang ni. Ada 2 je yang tinggi dari sini nampak. Kan dia ada earthquake Sana tu Old Town yang ada bukit rendah. Tapi aku impress lah. Bagus lah benda ni. Oh ni dia buat ni berjalan atas kaca tu. Tak boleh lagi. Belum siap. Under construction. Kita naik atas tu. Kita naik atas.
So kita akan pusing ni sampai atas sana. Lepas kita ambil gambar lagi. Alright, jom. Kita tengok Ipin kat sana. Tu dia tengah climbing. Oi, gelap guys, nak hujan. Uyo, nampak clear gila. Lijiang, the whole Lijiang dataran dia. Nampak macam mana dulu orang jumpa dataran ni dan buat bandar dekat sini. Kat bawah ni, di jalan yang kita lalu tadi, pusing nampak yang biru tu kan. Pusing sampai ke atas ni. Oh, atas ni bentuk love lah. Dan sampai sana nanti kita akan downhill. Kita nak mengelakkan bukit ni lah sebenarnya. Pandai dia buat benda ni. Jadi kita tak teruk sangat, tak penat sangat. Jauh juga dah aku jalan. Dah tak hujan. Tadi macam renyai-renyai kejap. Angin pun dah tak kuat. Aku dah tak sejuk sangat. Ni nampak traditional house dia. Ni nampak lah memang rumah kampung betul lah. Macam ini. Tak nampak daif kan? Nampak macam okey, cantik je. Rumah 2 tingkat. Nampak bersih, nampak cantik. Dan dari rumah dia ni kita boleh bayang lah diorang punya kehidupan sederhana, biasa. Wah, pincak ada pagar pintu dia ni. Yelah, penat mendaki. Ni dah rata sikit, Alhamdulillah. Tapi aku rasa mendaki dia ni dalam 8 km macam itulah. Lepas tu kita akan turun all the way, InsyaAllah. Penat juga ni. Subhanallah. Belakangan hari ni mendung lah guys. Oh, nampak apa bandar Lijiang. Hari ni mendung, jadi badan aku rasa sejuk. Dan angin pun bawa angin sejuk. Alhamdulillah dapat jumpa jalan rata sikit. Kita dah lalu dari gunung, gunung dan hutan pines. Tapi hutan pines ni aku nampak macam ditanam besar dia sama semua. Nampak ni. Dan tersusun cantik. Best lah hutan pine ni. Bawah dia lapang, boleh camping kan. Kat Malaysia ada juga beberapa hutan pine aku nampak kat Terengganu, dekat Selangor. Kat Johor ada, dekat area belah-belah pantai timur Johor. Aku rasa dia naturally hidup dekat sana. Tapi kalau dekat overseas ni memang banyak lah. Rasanya dia punya spesies agak berbeza, lain sikit. Ini ada buah. Kat Malaysia pun ada jenis dia ada buah, tapi ni banyak betul buah dia. Okay guys, malam tadi aku tak cerita. Aku ada pergi satu museum. Nama dia Lijiang Ancient Tea House Road. Iaitu Lijiang ni dulu kan dia adalah bandar sebagai satu jalan kepada kuda-kuda yang membawa teh daripada Zhejiangbana. Zhejiangbana ni sebenarnya aku dah lalu hari tu. Ia adalah area di sempadan Laos, sampailah ke Pue. Ia juga termasuk Zhejiangbana. Maknanya zaman dulu teh dibawa daripada Zhejiangbana menuju ke Dali, kemudian ke Lijiang, kemudian ke Shangri-La, kemudian ke Tibet. Itu adalah sejarah teh. Dan bukan hanya sekadar ke Tibet. Dari Tibet dia hantar masuk ke India, dia ekspor ke India dan ke Indonesia. Itu sejarah dia. Sejarah dia ialah teh yang kat sini dulu dibawa sampai ke Indonesia. Ini cerita zaman 800 tahun yang lepas. So menarik sebabnya kisah teh yang dekat sini, dekat museum tu. Jadi apa nama, tapi sekarang ini adalah kisah zaman dulu lah. Sebab itulah wujudnya Old Town of Lijiang. Old Town Lijiang tu ialah tempat apa nama, teh, pengumpulan teh pada zaman dahulu. So now kita akan downhill. Mungkin bahaya kalau aku nak bercerita pegang sebelah tangan. Kalau downhill ni aku perlu pegang 2 tangan sebab takut jatuh. Jadi kita sambung cerita pasal teh tu. Jadi aku sangat tertarik lah dengan sejarah bandar-bandar ni. Dan bila dia cerita tu baru aku perasan sebenarnya aku sendiri dah lalu
Ancient Road membawa teh daripada Zhejiang Bandar. Sebab sebelum ni aku berbasikal daripada sempadan Laos tu, kemudian menuju ke Pue, kemudian ke Lincang, kemudian ke Dali, dan sekarang ke Lijiang. Dan kita akan menuju ke Shangri-La juga. Termasuklah Tiger Leaping Gorge. Jadi nanti ini semua adalah dulu adalah jalan untuk membawa teh. Dan pada zaman dulu, teh ni dia memang dikawal tau. Dia punya kerajaan China, dia bukan semua orang boleh membawa teh. Dia adalah macam orang cakap barang dagangan yang sangat mahal yang dikawal. Orang yang membawa teh mesti ada surat-surat membawa kebenaran membawa teh. Itulah. Dan menariknya, teh ni bila dibawa, dia dibungkus kan. Dia ada dibungkus. Kemudian dia dibawa dekat belakang kuda. Dan bila keadaan badan kuda tu yang panas kan, keadaan dulu sejuk, tapi kuda tu badan dia panas kan. Bila dia letak barang kat belakang kuda tu, kemudian termasuklah ada hujan, kemudian kering balik. Jadi teh ni mengalami proses fermentation, iaitu proses penapaian. Jadi yang itulah menghasilkan rasa teh yang berbeza. Dan kemudian bila teh ni dibawa ke Indonesia pada zaman dulu, teh tu dibuka daripada bungkusan dan hilang proses penapaian tadi, menjadikan teh dekat Indonesia rasanya dan warnanya berbeza dengan yang ada dekat China. Jadi tapi rasanya tak adalah rasa dia, tak adalah tak sedap. Ini menurut kisah daripada tempat muzium malam tadi lah. Dan bila disebut Indonesia tu, aku yakin pada 800 tahun yang lepas bukanlah sekadar Indonesia. Sebenarnya dia eksport ke Melaka, tapi dekat sini disebut Indonesia. Okey, sebab satu, pada zaman dahulu perdagangan kita daripada India datang ke Melaka, dan daripada Melaka ia adalah center kepada pusat dagangan dunia pada zaman dahulu lah. So menarik lah. Memang best sejarah teh dekat sini. Dan akhirnya lagi menarik, aku dapat menyusuri jalan Ancient Tea Road dia panggil, Ancient Horse Road. Okay, ada panggil Ancient Tea Horse Road. Macam itulah, lebih kurang lah, lebih kurang. Ya. Wah, 8 km turun. Woo. Alhamdulillah. Dan aku rasa aku nak berhenti kat depan ni, dekat tempat yang aku minum kopi tu. Aku rasa aku nak minum kopi lagi. Ya, cantik lah tempat ni. Dapat camping kat celah-celah apa nama, pokok pines ni memang best lah. Hello, ni hao. Wah, coffee. Yeah. Oh no ice please, no, it's very cold. It's hot, I want hot coffee. Americano, hot Americano. Wow, kita sampai tempat hari tu. Kita lepak. Habis seksa kita akan downhill all the way. No, pukul 2 Pin, 1.45. So kita try tengok depan-depan ni lah. Yeah. Thank you. Wow, thank you so much. Oh, what coffee you have? From where? Dreamland. Oh. Nice. It's good. From where this coffee? In Yunnan? Yunnan coffee? Yunnan. Good. Sedapnya. Sejuk-sejuk kayu, lepas tu minum kopi. Memang best. Marathon Baker. Okay. This is Marathon Baker, kurma walnut. Energy food. Okay, energy food. What I like about this Marathon Baker kurma walnut ni, package macam ni, ringan.
Senang bawa kan. Senang bawa, masuk mulut dekat dalam poket basikal tu kan, kat belakang ni kan. Lepas tu kita buka ni, dia punya paket pun senang buka. Okey, ni pun penting lah kalau you nak buat apa sport punya produk makanan. Packaging tu nak kena cantik, dan lagi satu dia senang buka. Sebab macam kita pegang basikal, kita akan satu tangan pegang handle. So kalau dia leceh nak buka, macam nak kena gigit semua, bahaya. Aku dah test packaging dia. Sebab ada packaging yang problem dekat high altitude. Dia bocor tau. Dia koyak, dia bocor lah sebab dia kembung. Tapi ni okey. Ni okey Lepas tu dia kan, kalau kau buka ni memang ngam-ngam mulut. Satu mulut. Memang heaven guys. Sejuk betul aku sepanjang jalan tadi. Walaupun mendaki kan, naik pun sejuk kan. Kencing-kencing aku. Padahal kita badan dah terbakar macam apa lah, tapi sejuk juga. Sebab hari ni matahari tak keluar langsung. Okay, kita sambung kita punya journey. Sebelum korang teruskan tengok video ini, jangan lupa dapatkan buku Misi K2. Kisah perjalanan aku dari zero, berbasikal dari Tanjung Piai hingga berjaya mendaki Gunung K2, gunung kedua tertinggi di dunia, 8,611 meter di Pakistan. Tekan link di description video ini. Downhill all the way, 8 km. Ni memang laju lah turun ni. Sebab dia memang betul-betul downhill. Tapi aku kena control sikit lah, supaya bahaya lah, especially bahaya sebab laju sangat. Dan basikal aku ni bila dia berat, momentum dia kuat tau. Momentum dia akan pergi lagi laju sebab dia berat. And aku harap kita selamat lah. Yang penting kita selamat. Korang tengok cantik je kawasan ni. Kebelah kiri dia tembok batu. Lepas tu dia punya belah kanan dia pokok-pokok pines. Wow, beautiful. Oh, subhanallah, cantiknya tempat ni. Kat bawah tu kebun-kebun. Nanti kat bawah tu jalan kita untuk terus, InsyaAllah kita nak menuju ke Tiger Leaping Gorge. Nampak jalan ni hairpin. Kita panggil dia hairpin corner. Macam itulah. Sebab jalan dia bengkak-bengkok. Oh, cantiknya. Dia punya warna-warni dia cantik. Kita jalan lagi. Slowly but surely. Kita dah sampai kat bawah bukit tadi. So lepas ni kita akan masuk route yang itu hari, route 204 untuk menuju ke Shangri-La. Dan sejuk. Ini sesi minyak ni. So aku nak pergi toilet kejap. Alright. So aku ada ikat drone kat depan ni. Aku kena betulkan kejap lah. Tipin accident lah. Licin tu jalan tu. Dia punya yang kan ada macam air tu kan. Dekat selikur sikit tu. Oh, kau jatuh kat situ? Kau luka kat mana? Tangan? Tangan. Kau jatuh sebelah kiri baju kau koyak Koyak ke ni? Tu koyak sikit. Tapi ni nasib baik aku ni. Tak tahu lah. Nampak macam kau laju sangat kot. Ni luka. Aduh. Aku ada antiseptik rasanya. Ada, sekejap aku check. Ada, bagus. Basikal okey tak? Basikal okey. Basikal okey. Basikal okey. Tak, aku tak laju je. Aku tak laju. Jatuh tergolek gitu je lah Sebab aku memang ni ada satu selekor tu. Ada satu selekor tu aku nak elak dia punya rat tu. Macam tengah tu rat. Aku macam tak careful sangat. Tapi aku tak laju. Lepas tu tepi dia tu macam pasir-pasir macam ada air. Sikit. Kalau laju tadi teruk ni. Nah, tisu. Pakai tisu. Sekejap aku ambil antiseptik. Boleh ya? Teruk lah dia. Alamak. Pergi basuh dulu, Bin. Basuh dulu. Ni, kat sini baju kau. Basuh dulu bagi. Koyak baju ni. Aku pelik. Power lah baju ni. Boleh beli lagi 2.
Tak ada koyak? Kat lengan? Dia macam Lengan kiri? yang ni Tak ada koyak, tak ada koyak. Aku tak nak. nampak kan? Tak ada koyak. Okay, basuh tangan kau dulu. Ni tak ada benda aku rasa tak payah basuh. Basuh lah. Dia tak kena ground. Dia ada ni kan. Tak daripada peluh-peluh kau. Daripada peluh-peluh. Basuh dulu. Ni pun tak koyak. Pelik ni. Dia macam besar ni. Dia macam menggelincir macam tu nampak tu. Tu kulit tu. Kan? Basuh tu kita di plus. Tak ni. Cukup besar baik. Yang ni plus tak cukup. Aku ada tape tu, lepas tu pakai tisu. Ya. Okay. Sebagai jiwa fighter, pengkayuh tegar, Ipin akan teruskan kayuhan. Okay, kita kayuh dalam lebih kurang sejam lagi, lepas tu kita berhenti lah. Semua aku risau dia punya tumit tu je. Tumit dia sakit, yang bengkak tu. Kau pijak okey tak? Dia akan bengkak lah ni, sekejap lagi dia akan bisa. So hari ni kita decide kita tidur hotel lah untuk recover. Kita jalan lagi lebih kurang 45 minit ke sejam, kita berhenti.